tunjuk kat diorang semua. Okay, ketinggian dia tu tinggi mana Bella nampak? Kalau dalam toilet tu dia besar figure Bella kecil, so memang benda tu tinggi. Benda tu besar. So dia ya. macam ada tak macam ayah Bella punya figure ke, ataupun dia lagi tinggi ke, macam mana ke? Lagi tinggi sikit. Lagi tinggi sikit. Okay, badan dia lelaki ke perempuan kalau Bella boleh nampak? Laki. Badan lelaki. Lepas tu ada gigi-gigi. Gigi dia macam mana? Gigi macam gigi panjang-panjang ke, ataupun gigi banyak ke, gigi macam mana ke? Gigi taring ke? Banyak. Gigi dia banyak. Terkeluar. Gigi dia terkeluar. Lepas tu warna kulit? Warna kulit dia kalau Bella ingat? Ingat macam hijau, tapi hijau yang tak Pucat, berapa hijau-hijau pucat-pucat gitu, hijau pucat. Okey. Lepas tu Bella memang tak boleh tidur malam. And apa tu? Awak janganlah Bella. Saya kat belakang saya ni macam-macam. Lagi saya Bella melompat. tengok macam ada orang. Tengok Bella tengah cerita. Kat mana? Dekat situ. Sebab itulah Bella tak nak buka Bayang Pak Ngah kot. Bayang Pak Ngah. Bayang Pak Ngah. Bukan Pak Ngah. Mata dia merah. Dia tengah tengok Bella. Bella. Ya. Sebab itulah saya tak nak cerita. Tak, itu bukan gimmick ke apa weh. Hampa jangan. Ni gimmick ke apa ni? Tak kan? Weh, yang belakang aku weh. Ada apa-apa belakang tu? Tak ada. Tak ada. Saya tak tahu nak sambung cerita macam mana sebab tu. Tak apa, habiskanlah sikit lagi. Lepas tu muka dah hijau. Muka hijau. Muka hijau, kulit. Apa tadi? Muka hijau. Lepas tu gigi dia tak rata. Kalau dekat badan dia Bella boleh nampak ada separuh kata macam dia nampak bulu-bulu ke apa, ada Bella boleh nampak apa? Tak ada bulu. Tak ada bulu. Tak ada bulu. Pakaian dia kalau Bella boleh ingat putih ke apa? Dia macam ada hoodie. Memang seram lah. Bella budak kecil. Apa benda Bella? Kat belakang bangun. Lepas tu saya cakap kau orang yang Apa dia? Bella nampak ada cahaya tengah tengok Bella. Mata dia merah. Bella. Bukan Bella. Aku dah lompat. Apa dia weh? Weh, janganlah main-main benda ni. Tak. Dia dekat belakang Pak Ngah. Belakang Pak Ngah. Spider. Bila Bella dah nampak keesokannya ke ataupun lepas tu apa terjadi Bella? Aduh, fokus saya. Dah takut. Okey. Dah lepas Bella dah nampak tu, lepas tu keesokannya balik ke apa ke? Kejap lepas tu lupa nak cakap. Bunyi dia pelik. Bunyi benda tu pelik dan dia macam bunyi dia macam figura lelaki lah kan, tapi bunyi dia macam perempuan. Lepas tu dia macam tapi suara perempuan tua. Macam tu. Jadi kita orang semua tak tidur, nangis-nangis, pegang tangan semua. Lepas tu kita cakap okey, kita tengok van tu daripada atas biar nampak bunyi angin kan. Bunyi angin sebab kita kat atas kan. Dia cakap kalau nanti terang sikit kita gerak lah. Maksudnya itulah sehari je pengalaman dekat situ, memang tak duduk dah lah kan. So Bella tak tidur malam tu? Tak tidur. Semua orang? And adik Bella demam. Lepas tu Dah. janganlah. Dah. Sekejap. Tak nak imagine.
Minum. Minum air. Tahu bila minum air. Tarik nafas. Okey, menggigil dengan Bella. Okey Bella, tapi yalah cerita dia macam tu lah. Lepas tu ada lagi. sebab nak habiskan cerita Okey, tu kita ya habiskan. Allah takutnya. Mana gelap my otak. Lepas tu kita orang pun dah nak siang tu, kita orang nampak cerah sikit lah biru tu. Okay, siap. Memang angkat barang apa semua. Turun. Bila kita keluar pada lift, kita tengok parking tu kosong. Tak ada satu kereta pun. Yang pada malam tadi yang nampak punya Penuh kereta tu. Sebenarnya Kosong. ya, demi Allah memang kosong. Bella ingat. Jadi Bella rasa itu sebab dia nak memanggil kita kan. Sampai kita rasa oh tempat ni ramai orang tinggal. Tah yang jumpa dalam lift tu pun bukan orang. Takutnya ya Allah. Hai. Okay, tu penceritaan. Tapi cerita di Genting Highland, not to mention nama tempat tu, banyak sangat orang cerita. Ramai diorang yang pergi ambush ataupun buat paranormal pun, saya tengok banyak diorang pergi tempat tu. Ke tempat tu. Diorang pergi cari kat situ, macam-macam jumpa kan. Okay guys, tapi sebelum tu Bella dapat tengok ke tadi tu? Tak tengok. So tak tahulah benda tu serupa ke tak ke. Sekilas je takutlah nanti lepas ni kan terjumpa betul-betul. Okay. Tadi pun saya nampak belakang tu, saya ingat production yang Tak. Yang Bella nampak belakang ni macam mana? Dia bentuk macam mana? Dia tak ada bentuk pun, tapi dia macam ada orang tengah tengok Bella cerita benda tu membanta merah. Sudahlah. Tengok meremang tu. Okay. Dua kali Bella nampak belakang. Okay, alright. So Tok, Okay. kita dah ya Allah. Okay, cuba tengok. Kulit dia berurat, hijau, gigi dia banyak-banyak. Ada tak rupa macam ni Ada Bella? tak yang rupa macam tu nampak? Bella? Lebih kurang. Tapi warna tu tak, bukan kelabu lah, takutlah tengok. Tapi ada. Okay, kita dah di akhir rancangan guys. Saya confirm memang ramai yang marah kita ni Pak. Memang confirm sebab artis kesayangan orang artis kena kacau sampai tahap ini. Bila kami minta maaf sangat-sangat. Ini adalah sekadar podcast berkongsi pengalaman dan juga ramai penonton-penonton di luar sana yang sebenarnya tak pernah nampak kan. Jadi tujuan kami munculkan tu adalah macam tu, macam ni ya, macam tu. Sebab ada antara diorang ni jenis diorang tak boleh nak imagine, diorang tak boleh nak nampak kan. Okay, jadi kepada semua, terima kasih kerana menonton. Dan juga Pak Ngah dan Datuk mohon maaf kepada Bella. Dan juga peminat-peminat Bella, kami mohon maaf. Sebab semua artis yang hadir dan bercerita, dia akan berjumpa kembali. Dan itu signature program ni. Hilang suara. Okay, So ada show tak ni kan? Tak ada suara. Alah. okay. Tapi saya terima kasih jemput saya, tapi saya dah tak datang lagi lah. So lepas ni kalau kita nak jemput podcast, kita buat benda lain. Tapi pengalaman di set hari ni Datuk, bila Bella kata ada sesosok yang belakang tengah melihat dia, itu bukan Selalunya itu bukan. kita bila kita dah post, orang yang akan cerita belakang dia nampak ada ni, nampak benda tu kan. Ini Bella nampak sendiri. Bella nampak terus belakang Pak Ngah terus. Saya 2 kali. 2 kali Okay, benda ni bukan mainan guys ya. Belanja malam Jumaat. Malam Jumaat. Okay guys, so jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, ceritakan juga pengalaman-pengalaman anda di ruangan komen, dan bagi tahu kami siapakah artis jemputan yang anda sangat-sangat teringin nak dengar cerita pengalaman diorang. So hari tu ramai nak Bella, kita dah bawa Bella hari ni. Jadi Pak Ngah. Jadi sebelum tu jangan lupa follow TikTok Di Sebalik Misteri Official. Betul. Yang mana setiap
hari Khamis malam Jumaat, selepas hampa tengok premier podcast, kita akan ada live. Betul. Dan kita akan menjemput pendengar-pendengar ataupun anda-anda yang ada pengalaman